Bahana piu-piu, keselamatan kita terancam. Tahun 1983 dulu, Tun Dr. Mahathir Isytihar dadah musuh nombor satu negara. Kita dah merdeka 69 tahun daripada penjajahan, tapi musuh ni tak pernah berhenti daripada menyerang anak bangsa kita. Malah sekarang dah datang dengan wajah yang lebih licik lagi. Panggilannya macam-macam termasuk piu-piu. Bermula dengan vape kosong je, lebih selamat daripada rokok katanya. Tapi bila kita dah biasakan anak muda dengan vape, ruang tu akhirnya dieksploitasi untuk dadah yang nampak macam perisa biasa. Kesannya ada yang hilang kawalan, hilang pertimbangan, malah boleh membahayakan nyawa orang lain di jalan raya. Ini bukan sekadar masalah seorang penagih. Bila seseorang memandu dengan keadaan tak waras, orang yang tak bersalah pun boleh jadi mangsa. Bila ketagihan, macam-macam jenayah dibuat penagih demi dapatkan duit untuk beli bekalan dadah. Dulu musuh datang dengan senjata. Hari ini musuh boleh datang dalam bentuk yang kita sangka sekadar flavor. Teknologi makin maju. Cara sedikit bergerak pun makin licik. Sebab tu perjuangan mempertahankan kemerdekaan tak pernah tamat. Kita bebas daripada penjajahan, tapi sanggup ke kita biarkan anak bangsa kita terjajah oleh ketagihan najis dadah? Jangan tunggu sampai anak cucu sendiri jadi mangsa. Jangan hanya berdiam diri. Jangan anggap ini masalah orang lain. Kalau kita betul-betul sayangkan negara dan generasi akan datang, kita semua kena mainkan peranan untuk memerangi musuh ni. Perjuangan masih berterusan.